Selepas teman Dan pergi Korean Embassy, kami terjumpa kafe ni yang berdekatan. Inilah dia, Brew by Co B&B yang terletak di New Suite Ampang. Tengok tak erti, jadi order je lah apa staff recommendation. By the way, ini adalah kroket, ayam goreng berempah and also our signature drinks. Bagi kami, kedua-dua ini kena tekak. Very good, especially the boneless ayam goreng berempah. Oishi! Ini salmon pesto melt. Alamak, sedap ke ni? Saya hanya boleh katakan, rupanya biasa-biasa. Tapi rasanya memang luar biasa. Dan order ocean cream pasta. Tengok penuh dengan clam dan udang. Ini Dan puji sedap sebab bukan jenis terlalu creamy sehingga rasa jelak. Jangan makan saja, kenalah minum dulu. Minuman sini pun sangat berbeza. We love it. Ini first time jumpa blueberry chicken sandwich. Tak boleh brain, macam mana blueberry boleh pair dengan chicken sandwich. Ini memang luar biasa. Manis, savory, semuanya balance. Sekali masuk mulut, terkejut. Unik gila. Memang lain dari yang lain. Bagi kami, ini wajib order kalau kamu datang. Saya memang kurang review kafe, tapi sini memang rasa bersalah kalau tak share.